Swasri bin Ismail. Apa khabar Cik Swasri? Baik. Baik ya, okey. Cik Swasri merupakan penolong pendaftar kanan di Pusat Pembangunan Keusahawanan dan Inovasi UPNM. Tajuk yang dipilih pada siri syarahan ini ialah Keusahawanan di Zaman Digital, Peluang dan Cabaran untuk Siswa. Serba ringkas tentang Cik Swasri berasal dari Pasir Mas. Saya pun baru dapat pada pagi ni berpendidikan lulusan daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, IIUM, betul ya? Betul. Dalam degree in Economics. Sebelum memulakan perkhidmatan di UPNM, pernah bertugas di MT Jasco, yang mana kini dikenali sebagai Aeon. Dari 2007 hingga 2008, pernah juga bertugas di TM Call Center 2008 hingga 2009 sebelum meneruskan perkhidmatan di UPNM dari 2009 sehingga sekarang. Sebelum ini pernah di UPNM berkhidmat di waktu itu Jabatan Pendaftar, antaranya dari 2009 hingga 2011 di Kodrat, HEPA, PPKI, BTMK dan terkini di PPKI, Pusat Keusahawanan, daripada 2002 sehingga sekarang. Di PPKI ni ada 2 kali lah kan? Maknanya pada tahun 2017 sehingga 2020, dan terkini dia start pulang semula ke keusahawanan daripada 2002 sehingga kini. Okey. Tajuk. So dengan ini saya persilakan Cik Swasri untuk meneruskan sesi syarahan ilmu takbir kita. Silakan. Okay, terima kasih Pengerusi Majlis Puan Zunairah. Saya sebenarnya tajuk dipilih simple saja. Keusahawanan di zaman digital, peluang dan cabaran kepada siswa. Actually dia lebih kepada warga UPNM lah. Tapi sebab saya jaga siswa, so tajuk tu kita utamakan kepada siswa lah. Ini biodata saya tadilah. Pengerusi majlis dah bacakan. Alright. So definisi keusahawanan digital ni perniagaan yang dijalankan menggunakan teknologi digital lah. Peranan teknologi dalam keusahawanan mempercepatkan proses, mengurangkan kos, membuka pasaran global. Siswa, kenapa siswa dan warga UPNM lah perlu terlibat? Satu, sebagai sumber pendapatan alternatif, meningkatkan kemahiran teknologi dan inovasi, persediaan untuk pasaran kerja hadapan lah, terutama kepada siswa. Sebab kita sedia maklum sekarang dah zaman IT dan sekarang kita ke arah AI. Dan di peringkat kementerian sendiri pun elemen AI perlu diterapkan di dalam keusahawanan. Transformasi dari perniagaan tradisional ke digital, Shopee, Lazada, TikTok Shop. Saya rasa semua pelanggan lah, mostly Shopee dan TikTok Shop. Lazada mungkin jarang-jarang. AI dan otomasi mempercepatkan kecekapan operasi lah, cloud computing, big data untuk membuat keputusan lebih tepat. Contoh kejayaan yang sedia ada, Elon Musk, Jack Ma daripada Alibaba, Khairul Amin dan sebagainya lah. Kalau ada sebarang pertanyaan, terus boleh tanyalah kalau ada pertanyaan. Santai saja hari ni. Alright, untuk pasaran global melalui platform digital, Shopee, Lazada, TikTok Shop, permulaan. Kenapa kita peluang keusahawanan digital ni lebih mudah berbanding dahulu sebenarnya? Sebab satu, untuk buka kedai di Shopee, Lazada, TikTok Shop, kos dia terlalu rendah lah. So you tak perlu ada produk sendiri, tak perlu uruskan tak perlu uruskan orang kata urusan teknikal, nak post barang ke apa-apa, tak perlu buat dah. Cuma kalau you rajin, buka satu TikTok Shop,
Okay, you live lah dekat situ ataupun buat video sahaja. Okay, modal permulaan memang you perlukan telefon sahajalah. Telefon dan internet connection. You boleh buat untuk dropshipping, freelancing. Satu lagi sekarang adalah affiliate lah. Affiliate marketing yang mana you barang yang you beli daripada TikTok Shop ataupun Shopee tu you boleh buat video, satu video and then register dekat TikTok Shop untuk dapatkan views dan pembelilah daripada situ. Fungsi tu ada dekat TikTok Shop. Okay. So, satu lagi adalah pendapatan pasif lah daripada YouTube monetization. Monetization ni you buat video yang menarik. Kalau you pandai dalam bidang orang kata membaiki, DIY dan sebagainya, ya, you boleh buat satu video dan letak dalam YouTube lah. Kita ada, saya kenal 2-3 orang yang mana staff UPNM yang mana agak bagus lah dalam YouTube monetization ni. Okay, so kenapa zaman usahawanan digital ni semakin meningkat? Okay, permintaan tinggi lah untuk produk digital, e-book, kursus dalam talian dan sebagainya. Okay, ni ada sedikit data lah, okay, berkenaan pembelian you all ataupun customer sepanjang tahun 2024, 12.7 bilion. Okay, data daripada Worldbus lah. Okay, Shopee Malaysia 2024 7.4 bilion. Okay, dia dah potong lah. TikTok Shop dah potong. Pengguna dia dah banyak dekat TikTok Shop berbanding Shopee Malaysia. Okay, okay, cabaran usahawanan di zaman digital ni satu, walaupun dia banyak kelebihan, cabaran dia kita ada jugalah. Okay, persaingan yang tinggi dalam pasaran digital. So kalau let's say kata kita nak promote certain produk, contoh macam almari DIY ataupun almari buku dan sebagainya, memang terlalu ramai sangat-sangat untuk promote dia punya produk tu lah. Itu salah satu contoh. And then satu lagi, keselamatan data dan privasi pengguna. Okay, contohlah kalau you masuk dekat Facebook, you ada install Facebook, kat situ you ada sembang dengan kawan, aku nak beli almari lah, kan, almari tiba-tiba, ataupun nak beli mesin basuh. Tiba-tiba you akan dapat pop-up dekat you punya reel, dekat you punya Facebook, tu semua akan keluar benda-benda macam berkaitan dengan Facebook, pasal you, apa yang you bercakap dengan kawan you all tadi. Seperti macam mesin basuh ke, telefon ke, dekat situ adalah keluar tiba-tiba loan pasal mesin basuh dan sebagainya. Okay. Yang ketiga, kebergantungan kepada platform pihak ketiga. Okay, bila kita buka TikTok Shop dan Shopee dan sebagainya, kita bergantung sepenuhnya kepada dia orang lah. Kalau dulu kita lebih kepada website sendiri. Okay, website sendiri. Facebook kita ada buka page dan sebagainya. Okay, bila bergantung kepada Shopee ataupun TikTok Shop ni, dia punya isu adalah bila mana TikTok ban account tersebut. Contoh macam siapa hari itu yang kena adalah Mek Yung. Kalau siapa-siapa kenal, digital creator Mek Yung, kena account dia kena ban. Ada, tak silap saya, 6.7 juta follower. So dekat situ kita boleh tengok lah, bila dah TikTok ban dia punya platform, okay, dah habis lah, tak ada apa dah. Sebab kita tak wujudkan, kita tak ada kontrol tu, bukan di pihak kita, kontrol di pihak dia orang. So kena merayu dan sebagainya. Okay, yang ketiga, punya bab dia kena ban tu? Tak pasti. Dia kadang bila kena ban ni sebab mostly TikTok ni dia cover by AI. Jadi salah sebut dalam live certain word pun akan dikena ban lah. Macam tu. Okay. Okay, yang keempat adalah perubahan trend yang pantas lah. Okay, trend memang salah satu, kalau berniaga dekat TikTok dan sebagainya, memang orang kata trend tu terlalu cepat berubah. Ataupun kalau you tengok hari ni video pasal contohlah video pasal cara penyampaian berbeza berbanding dulu. TikTok dulu macam-macam video masuk pun tiba-tiba trending. Sekarang TikTok adalah orang cari lebih kepada information. Kalau kita tengok cara yang mudah dikenali adalah Khairul Amin. Cara dia buat
dia punya video dan sebagainya. Kalau tengok dekat dia punya Facebook pun ada, dekat TikTok pun ada, cara penyampaian pun dah berubah lebih ke arah orang kata strategic level lah. Maksudnya dia punya penceritaan tu lebih tersusun berbanding tahun lepas dan sebagainya. Okey, kelemahan usahawan digital kita sekarang, walaupun teknologi kita dah ke depan, telefon dah up to date, dah trend, tapi kurangnya pengetahuan teknologi lah. Okey, even kalau ada zaman kita lah, mostly tahun 80-an, 90-an masih lagi ketinggalan. Terutama dekat kampung. Kalau bandar mostly 100%, boleh kata 90% dah celik IT lah. Okey, ketidakstabilan sumber pendapatan. Okey, bila kita buat melalui TikTok ni, berniaga. Konsep dia sama macam kita, berniaga lah. Walaupun kalau dulu dekat kedai, sekarang dekat TikTok ataupun dekat platform yang lain, kita punya sumber pendapatan tu tak menentu. Ada tinggi, ada rendah. Jadi, kena sediakan kita punya orang kata simpanan lah untuk hari-hari yang tak bagus tu. Okey. Yang ketiga, kesukaran membangunkan kepercayaan pelanggan. Kalau you all perasan sekarang, TikTok ataupun untuk berniaga secara digital ni, you kena tunjuk muka. Tunjuk muka supaya orang lebih percaya. Kalau setakat macam cerita sahaja, tak ada muka, tak ada perkenalkan diri, tak tahu daripada mana, memang susah nak dapat kepercayaan pelanggan. Kita akan, video-video yang kita post pun akan lambat, FYP lah. Okay. Yang keempat macam saya cakap tadi, persaingan yang tinggi. Yang kelima adalah pengurusan masa lah. Okay, untuk TikTok pun, walaupun kita kata berniaga secara TikTok ataupun melalui platform yang lain, dia pengurusan masa macam kita kena buat bekerja tu kalau let's say kata 8 jam lah. Tak boleh lah kejap buat 3 jam, lepas tu rehat pergi berjalan dan sebagainya, buat 3 jam pula. So, pastikan kita kalau nak jadi usahawan betul, full time lah, kita cerita full time ni. Ini bukan cerita pasal sekadar kerja, pagi kerja, malam buat. Itu tak, itu lain. Okay, yang tu cerita yang lain lah. Okay, yang ni pengurusan masa yang saya cerita ni adalah yang mana masa ni bila kita sendiri bos, kita pekerja, kita lah kuli, kita lah yang tukang ambil video dan sebagainya. Kita kena susun masa tu dengan lebih baik lah. Okey, kemahiran yang penting lah untuk usahawan digital. Okey, pemasaran digital, okey, media sosial. Okey, ni memang penting lah. Macam saya cakap tadi, TikTok, Shopee, Facebook, cara nak ambil gambar macam mana, cara nak ambil video macam mana, benda tu paling tidak kena ada basic lah. So, kena belajar analisis data dan penggunaan AI. Okay, sebenarnya analisis data ni kita boleh guna AI untuk analisis data untuk kita lah. Okay, AI akan membantu mempercepatkan kita punya kerja. Okay, kalau you all mahir ataupun tahu penggunaan AI tu macam sekarang ChatGPT, okay, you boleh minta macam mana you nak susun you punya content, dia boleh bagi suggestion, okay, dekat dalam tu. Okay, type saja, masukkan, orang kata contohlah, you nak buat satu video, you nak tahu trend ataupun produk yang sesuai untuk dijual di dalam TikTok. Okay, yang mana yang mendapat sambutan, komisen berapa persen yang sesuai, dia akan suggestkan. Dari situ you kena ada kemahiran untuk bertanya soalan atau menyusun you punya konten tu. You kena feedback balik kepada AI tu macam mana nak dapatkan susunan yang menarik. Okay, and then pengurusan keuangan lah, macam saya cakap tadi, kelemahan yang ada adalah income yang tak stabil. So, pengurusan keuangan tu kena bagus lah, yang mana pergi sebagai kos. Okay, kena susun betul-betul supaya tak orang kata di hujung bulan tu orang kata ada duit lah. Dan di masa orang kata di masa gelap ataupun sales, pendapatan yang tak menentu tu, kita ada backup. Okay, and then flexibility dan daya inovasi. Okay, flexibility maksudnya sekarang bila trend cepat berubah sangat, you kena fleksibel lah. Sebelum ni you duk jual
produk dapur, mesin basuh, apa nama ni, peti sejuk dan sebagainya. Tapi tiba-tiba makanan, ada serta-serta makanan yang jadi trending. So you kena cepat-cepat ubah. Sebabnya ini contoh je lah. Dia punya pergerakan ke arah perubahan trend dan sebagainya terlalu cepat. So, okay. Okay, next kita akan tengok strategi lah. Okay, kalau untuk dalam digital ni, pemasaran kena kandungan yang menarik lah. Okay, kena sentiasa up to date. Lepas tu video dan gambar tu kena menarik lah. Maksud kena menarik dekat sini adalah you konten-konten yang kita tu adalah membina, memberi input dan memberi, orang kata, pengetahuan kepada pelanggan. Mostly dia akan slow at the first phase tu, akan slow sikit, tapi lama kelamaan benda tu akan makin baik lah. Okay, membina jenama peribadi. Yang ni macam saya cakap tadi lah, orang tak kenal kita memang susah nak percaya. So kena bina. Zaman sekarang semua personal branding, apa ni? Personal branding untuk dapat kepercayaan pelanggan. Okay, dan analitik data untuk memahami pelanggan. Okay, kita boleh tengok dekat TikTok tu berapa ribu dah yang dah terjual. Kan? Produk, serta-serta produk dah ada dah data dekat situ. Okay, daripada situ kita boleh buat keputusan untuk tengok customer yang macam mana dekat TikTok. Kalau apa nama, pembelian paling banyak dekat mana, kita boleh tahu. Semua tu boleh dapat. And then last sekali adalah mengadaptasi model perniagaan yang fleksibel. Right? Okay, ini adalah kajian kes lah. Kalau kita tengok Khairul Aming daripada content creator ke usahawan sambal, yang mana dia bercerita dalam serta-serta video dia pasal perjalanan dia daripada dia start berniaga, daripada start dia belajar kepada dia punya sampai sekarang lah, yang mana dia pernah jatuh bangun banyak kali. And then selama 6 tahun dia bina dia punya personal branding, yang menyebabkan dia bila jual je satu malam boleh jual sampai 10,000. 10,000 kuantiti, bukan RM10,000, 10,000 kuantiti. Okay. Okay, yang lain adalah Shopee dan Grab lah. Grab ni lagi, kata saya tak pelik sebab dia dia punya apa nama orang kata, backup dia tu adalah Tan Chong sendiri. So dana tu dan sumber keuangan dan akses kepada maklumat untuk menggerakkan bisnes dah ada. Macam Khairul Aming ni dia adalah orang kata bangun dengan sendirilah, dengan daripada zero ke arah sekarang. Okey, kesimpulannya ni dah last lah. Sekejap ya kita. Okey, keseluruhan digital membuka banyak peluang lah pada siswa dan warga UPNM. Kalau warga UPNM, okey, sebagai contoh, kalau berminat untuk berniaga ataupun nak mencari income, boleh gunakan platform-platform yang sedia ada ni macam TikTok, Shopee dan sebagainya. Kalau let's say kata kita pun dekat keusahawanan sendiri ada menyediakan kadang tu orang panggil latihan untuk siswa sebenarnya. Tapi kalau betul-betul berminat, boleh hubungi saya. Kita boleh slip masuk lah dekat situ sambil dengan program student. Maknanya sekarang kita mungkin boleh coordinate dengan bahagian latihan untuk pergi kursus tu, boleh diregister sebagai satu kursus lah. Yang mana kadang kursus-kursus ni teknikal sebenarnya. So yang mana kalau let's say kata contoh kursus TikTok, khusus menjana pendapatan bersama dengan TikTok dan semua, benda tu adalah teknikal, kadang ambil masa 1-2 hari lah. Okay. Dan cabaran serta perlu dihadapi dengan strategi dan inovasi. Okay. Menguasai kemahiran digital adalah kunci kejayaan lah. Okay. So kalau kita nak berjaya dalam dunia digital sekarang, keusahawanan sekarang, nak tak nak, telefon kena ada yang bagus lah. Telefon yang bagus. Yang kedua adalah skill lah. Skill yang mana you belajar ambil gambar, ambil video.
inovasi apa nama kata kreativiti tu ke belakang sikit pun tak apa, tapi skill untuk tu kena belajar lah. Dan yang paling penting sebenarnya attitude lah. Okey, you punya sikap nak berjaya ataupun hanya sekadar untuk part time saja. Tu pulang yang tu. Okey, itu saja daripada saya. Kalau nak share pasal apa nama kejayaan student kita dekat UPNM ni ada. Tapi saya rasa benda tu kita dah edarkan kepada semua warga UPNM lah. Kadang tu apa yang kita dah buat kepada student dan sebagainya. Ini adalah orang kata sedikit makluman lah untuk keusahawanan pada zaman dunia sekarang. Okey, ada sebarang pertanyaan boleh tanya. So sekarang ni kalau ikutkan pada apa sebenarnya tugas ataupun fungsi pusat keusahawanan tu sendiri di UPNM untuk so lebih kepada student lah kan? Okey, keusahawanan kita lebih kepada student lah. Kita dah buat, kalau dulu compare kepada zaman saya berada di first batch saya masuk keusahawanan pada 2017, kita ni kosong lah. Maksud kosong kat situ tu keusahawanan kurang di orang kata even di peringkat KPT pun nama UPNM ni tak ada lah orang kata penglibatan penyertaan untuk pertandingan, sebab kita ada juga pertandingan keusahawanan yang mana kita KPT Anjur, Universiti Anjur dan sekarang pun dah makin banyak sebenarnya. Okey. Kalau saya share sikit lah dekat orang kata keusahawanan apa yang kita buat. Okey. Itu ini adalah kita punya KPI lah yang mana kita kena orang kata capai sepanjang tahun lah, setiap tahun, almost setiap tahun lah. Okey, 1% yang mostly adalah peratusan usahawan pelajar IPT yang menjalankan perniagaan di kampus. Okay, yang mana kita ada buka dekat Tuah ni, kita kalau perasan kita ada buka kios-kios untuk pelajar berniaga lah. Benda tu, and then kita ada aktiviti sepanjang tahun yang mana berkonsepkan macam pasar malam yang mana kita boleh invite student ataupun sesiapa yang berminat untuk berniaga. Buka booth macam biasalah, buka meja dan sebagainya, kita adakan sedikit aktiviti untuk diorang. Okay, and then peratusan. Ni kena koordinate dengan apa nama panggil bahagian Cik Hafiz ataupun Cik Azman untuk GE, Graduate Employability. Okay, and then bilangan tenaga pengajar yang mana setiap tahun kena ada 10 orang lah. Kolaborasi, jumlah syarikat yang mana student buka, jumlah pelajar yang terlibat berasaskan inovasi dan teknologi. Ini adalah adalah syarikat, student kena buka syarikat bersama dengan SSM. So ni adalah sikit sebanyak yang kita punya fungsi lah dekat sini. Okay. Boleh saya tanya untuk yang petunjuk prestasi yang nombor 3 tu? Bilangan tenaga pengajar dengan kepakaran keusahawanan 10 orang setahun. Maksudnya bilangan tenaga pengajar ni daripada itu siapa? Pensyarah ke? Atau pensyarah. Staff ke? Student? Okey. Okey, dia daripada pensyarah. Okey, mostly setiap tahun kita ada sediakan macam KPT ada sediakan satu program. Maksudnya program ataupun khusus untuk pensyarah pergi untuk belajar untuk update ilmu pasal keusahawanan. Lebih kurang lapangan mana? Lapangan maknanya mana-mana fakulti ke atau? Yes, mana-mana fakulti. Sebabnya kan macam sekarang kalau khusus asas keusahawanan yang mana F3P buat tu kan 10 minggu tak silap saya akan dekat fakulti F3P dan balance pergi masuk fakulti masing-masing. Jadinya keusahawan ni dah orang kata dah jadi satu agenda lah, orang kata satu agenda nasional untuk melahirkan pelajar bila habis belajar dia boleh jadi usahawan. Itu yang dia nak kepada tenaga pengajar tu setiap tahun.
yang mana pergi kursus-kursus yang kita akan hantar nantilah. Biasanya kita akan 2-3 orang macam tu. Tapi 10 orang tu dia lebih bermaksud campur yang sebelum tahun sebelum lah. Yang mengajar sebelum-sebelum ni. Sebab saya Tahun macam sebelum. confused dekat ni, bilangan tenaga pengajar dengan kepakaran keusahawanan tu. Ya. Itu yang maksudnya dia memang dah ada. Maksudnya sekarang, maksud dia kalau dulu kita tak ada kos keusahawanan. Tapi kita tak macam mana nak cakap kita tak, tapi tak, dia orang tak ada kepakaran dalam keusahawanan. Dia orang kena mengajar tapi tak ada kursus ataupun orang kata bengkel apa benda keusahawanan ni, macam mana nak terapkan dalam kepada student-student ni. So tenaga-tenaga pengajar yang mengajar dekat fakulti, kita akan hantar satu kos nama Proceed. Dia punya kursus tu, kursus Proceed. And then kursus Proceed ni pula akan diadakan selama, tak silap saya, 3 hari ataupun 5 hari macam tu. Dan dalam tu akan ada bimbingan daripada wakil-wakil tenaga pengajar yang dijemput oleh KPT lah. So daripada situ dia akan, bila dah masuk, bila dah senarai nama tu kita minta daripada fakulti juga. Fakulti yang akan bagi. Yes, kita akan minta. Siapa yang nak? Okay. Kita request sebenarnya. Tapi sadly lah, sedih lah bila mana yang pergi kursus Proceed tersebut tak diberi tugas untuk mengajar keusahawanan. Itu di peringkat teknikal lah. Itu saya tak pasti kenapa. Tapi macam tu lah. So kita dah hantar banyak lah. Dah 4-5 tahun ni kita memang setiap tahun 2 ke 3 orang kita akan hantar ke kursus tersebut lah. Okay. Okey, prestasi keempat pula. Okey, so okay, ini jumlah kolaborasi lah yang mana kita berkolaborate. Let's say kata buat event dekat UPNM ni, kita ada sebagai contoh, senang kita bagi contoh lah program ternakan ikan yang kita tengah buat tu lah. Dekat belakang PPI. Dekat situ kita dapatkan anak benih, khidmat nasihat dengan KPM, Jabatan Perikanan Malaysia. So daripada situ maksud dia lah kolaborasi. And then kita juga ada kolaborasi dengan Bank Rakyat yang mana dia menyumbang sebanyak RM3,000 kepada student-student kita. Tu dana yang disumbangkan tu tak perlu bayar, dia sebagai grant untuk start berniaga. Itu pun student kita kita dapat 30 kuota setiap tahun. And then yang layak cuma 15 orang saja untuk tahun lepas. Macam tu. Rugilah. And then jumlah syarikat pembiaya atau projek perniagaan yang dibiayai oleh pemodal awal ni adalah syarikat pemula lah, startup company. Startup company ni bermaksud perniagaan yang orang panggil berasaskan teknologi. Berasaskan teknologi, bukan syarikat yang kita buka tepi jalan, maksudnya syarikat yang kita daftar SSM, macam tu bukan. Maksud startup ni dia punya vision tu besar lah. Vision tu besar. Okay, jumlah IPT berasaskan inovasi dan teknologi. Yang ni yang terlibat dengan program sajalah. Yang mana pergi program berasaskan inovasi dan teknologi. Yang kalau let's say kata mungkin yang ni adalah selalunya terlibat dengan program-program yang dibuat oleh FSDP lah. Dengan FKJ. Okay. Jumlah syarikat pemula. Okay, ni startup juga berasaskan inovasi dan teknologi yang dipacu secara digital. Okay. Itu je lah. And then kita punya KPI ni nak kena hantar setiap 6 bulan sekali kepada KPT lah. Kalau untuk UPNM yang untuk prestasi yang nombor 7 ni, kita dah banyak ke atau macam mana sekarang UPNM? Kalau kita sebenarnya kalau ikut secara basic secara sebetulnya kita tak mampu pun nak buat lagi benda ni. And then tapi di peringkat walaupun data ni maksud peringkat 7 ni dipacu secara digital, tapi di peringkat KPT dia orang bersetuju bahawa KPI nombor 7 ni adalah berdasarkan
syarikat yang diregister SSM lah, SSM dekat setiap universiti. Tak kisahlah berasaskan inovasi ke, tak kisah. Just student register SSM dan itu dimasukkan sebagai kriteria lah. Okey, untuk prestasi nombor 6 ni, kita capai 6%? Tak. Okey, ya, kita saya tunjuk. Inilah kita punya KPI kita tahun untuk persawanan lah, untuk student. Kalau UPNM ni, kalau ini saya tanya, kalau pada yang nak bertanya boleh ni boleh bukakan webcam dan bertanya kepada Cik Swasri, ataupun boleh tuliskan di ruang chat kita, sebab kita masih ada masa lagi. Sebab saya nampak untuk keusahawanan macam di UPNM ni, okey, sebab kita nampak ada penama. So itu adakah boleh diorang jadi kita ada dengan holding ataupun dengan koperasi di UPNM ni sendiri. So mereka adakah menjadi salah satu pada rakan strategik dengan keusahawanan atau macam mana? Termasuk yang penama tadi yang saya cakap tadi. Untuk penama memang kita rakan strategik lah, sebabnya dia sign MOA dengan UPNM yang mana pengurus dia kita lah. Dia juga sponsor satu yang kata anugerah keusahawanan untuk setiap convocation lah. So tempat yang dia buka ni tu termasuk dalam MOA yang design lah. And then student kita, dia orang perlu ambil sebagai pekerja, yang mana let's say kata kalau tak silap saya isikan sebanyak 4 ke 6 orang setiap semester untuk bekerja untuk belajar dan bekerja dengan penama lah, macam tu. So benda tu kita dah masukkan dia punya apa yang kita nak, dan apa yang dia sewa pun agak murah lah, 500 sahaja. Tapi benefit tu yang dia bagi kepada student dan juga warga UPNM. Baik. So di antara dengan kita punya UA yang lain yang ada pusat keusahawanan, memang sama jugalah jaringan tu adalah. Okey, untuk atau macam mana? Jaringan tu sentiasa ada, memang ada lah. And then kita pun bermula 2017 tu kita dah start gini kita punya connection dengan setiap universiti yang lain. Dah buat lawatan, pergi tengoklah macam mana dia punya perjalanan dekat dengan dia punya pusat ataupun dia punya aktiviti-aktiviti yang student dia orang buat. Dia orang kelebihan dia orang satu, student ramai dekat sana, student ramai lah. And then access untuk masuk tu mudah. Tu antara kelebihan dia orang yang mana kita agak sukar untuk dapat lah. Bila student ramai, student yang berniaga masuk berniaga tu lagi banyak lah. And then untuk buat aktiviti pula, dia orang lagi mudah untuk dapat sponsor dan sebagainya. Sebabnya dia orang punya kapasiti tu besar. Namun kita walaupun kecil-kecil pun, kita cuba juga untuk wujudkan suasana macam tu. Tapi yalah, kita ada kekangan-kekangan kita jugalah dekat situ. Cuma dekat pusat keusahawanan kita lebihkan, kalau dulu kita lebihkan kepada produk makanan. Produk makanan. Ya, yang mana benda tu memang senang dan mudah mendapat sambutan lah dekat UPNM ni. Tapi untuk tahun sekarang ni kita lebih kepada servis dan juga kestabilan makanan untuk start tahun ni. Yang mana servis yang kita buat sekarang ni adalah berkonsep macam urutan dan gunting rambut. Kenapa? Apa dia? Urutan dan gunting rambut. Urutan tu untuk apa? Perempuan dan lelaki atau lelaki saja, macam mana? Lelaki perempuan pun ada. Kita buat untuk sport massage. Student kita dekat AKP memang ramai yang terlibat dengan sport massage. Dia orang dah ada
khusus tu dekat situ kita cuma bagi dia orang CJ lah, yang mana dia orang boleh bergerak dan bekerja. Jadi even gunting rambut pun kita ada buat course, kita student ada buka, kita ada satu incubator dekat sini yang mana memang student sendiri yang jadi tukang gunting rambut lah. Okey, kita sebenarnya ada berapa stall yang kita readykan untuk warga kampus ataupun student sebenarnya, mahasiswa kita ni, kepada ni. Sebab macam kita dekat universiti lain, contoh kalau macam saya datang daripada UUM, macam kita ada mall dekat sana. Banyak macam banyak. Rupanya itu adalah yang student yang handle dan juga mereka lah yang owner, macam tu. So macam di UPNM punya ni sendiri, mereka owner dan mereka boleh menggajikan pekerja ataupun macam mana ke tidak? Kita dekat sini sama juga. Owner, kita bagi ownership tu kepada dia orang. Kita ada gunting rambut, ada kedai gadget yang mana dijalankan oleh bekas student lah. Kira alumni PNM, tapi dia gajikan student PNM lah untuk jaga kedai. And then kita ada kios sebanyak 4 kios, orang kata bukan mobile kios lah, kios pelajar. And then mobile kios ada lebih kurang 6. So ada lebih kurang 10 lah sekarang tapak untuk perniagaan, 10. 2 untuk 2 kedai. Setakat ni lah. Sebabnya kita pernah buka, and then kita ada juga kios daripada Yayasan Prihatin sebanyak 3 kios yang mana ditempatkan, yang saya sebut tadi semuanya adalah di bangunan tua. Dua kios sumbangan Yayasan Prihatin sebanyak 3. Yayasan Prihatin? Iya, betul. Di HEPA ada satu, dekat Seri Kandi ada satu student, tapi sekarang stop niaga dulu sebab student yang running tu dah pergi LI. So sekarang ini adalah yang terkini lah based on pada yes, tahun lepas punya 2024 lah. Okay. 120 syarikat. Inilah yang kios kita yang ada sekarang. Sedikit sebanyak pasal usahawanan lah, kalau yang mana belum tahu. Okay, ni kios-kios yang kita offer dekat UPNM lah. Ni kios yang apa nama? Yang ni yang mobile, yang biasa. Okay. Yang tu yang biasa lah. Semua yang kata buat spa, yang untuk tempat urutan semua tu, itu mostly dia orang bergerak secara mobile. Mobile, okey. Maknanya ke bilik je lah. Dia orang bilik ke bilik saja. Okey, kedai gunting gunting rambut pada Ni program-program yang kita dah buat lah sebelum ni. Tambah-tambah program pergi Thailand dan sebagainya. Okey. Ni kelab yang buat perniagaan. Ni Pongvo hari tu student peniaga bawa student. Okey, ni adalah kita punya kolaborasi lah dengan sepanjang kita ambil data ni sepanjang 5 tahun 2021 sehingga 2025. Okey. Sepanjang yang untuk yang Cik Swasri handle sekarang ni, student yang terlibat dengan kita punya untuk keusahawanan ni, mereka adalah awam lah ya? Awam sahaja. Ada juga? Kadet ada, tapi jarang. Ada orang dibenarkan ke tidak? Atau memang ada betul-betul serta tertakluk kepada ada yang tidak dibenarkan ke atau macam mana? Dia kalau penyertaan tu tak ada isu sangat. Penyertaan, pertandingan, kita boleh mohon pelepasan lah. So, selalunya, okey, tak ada masalah kalau mengikut dia punya masa lah. Maksudnya, 3 hari sebelum PNGK lebih daripada 2.75 ke 3.0 dah sekarang. Saya tak ingat. 3.0 yang latest tak silap saya. So, kalau student tu melepasi 3.0, dia orang dibenarkan lah untuk sertai. Tapi jarang sangatlah dapat penyertaan daripada kadet. Sudah kalau ada data ataupun statistik di peringkat yang UPNM ni, student-student ni,
daripada fakulti ataupun siapa yang fakulti mana yang majoriti dia ataupun yang terlibat dengan keusahawanan? Banyak keusahawanan. Kalau terlibat secara langsung, maksudnya berniaga dan sebagainya, daripada AKP. Daripada? AKP. Oh, AKP. Dia orang memang nampaklah rajin tu lain macam, yang datang 2-3 orang yang selalu datang minta gerai, nak berniaga, semua daripada AKP. Minta gerai? Gerai. Minta nak berniaga dekat gerai lah. Lepas tu nak masuk kalau misal pertandingan. Kata based on pada keusahawanan ni, dia ada readykan borang lah untuk macam mana ni? Ya, kita ada borang lah untuk isi dan sebagainya kalau berminat lah. Ada kriteria ke? Tak ada. Janji student je lah. Student saja lah. Student UPNM. Lepas tu tengoklah dia nak berniaga apa. Janji tak samalah dengan produk kawan-kawan yang lain, walaupun makanan. Mostly makanan lah. Baik. Ada lagi ke yang nak? Okey, cuba tengok jumlah gerai yang diterima. Ini adalah jumlah yang diterima untuk sebenarnya dari semua universiti awam akan dapat jumlah yang sama atau macam mana? Lain-lain. Okey. Kita tahunan dana yang kita dapat daripada universiti tak banyak, dalam 10-12 ribu saja. Daripada universiti. Okey. So daripada panggil apa nama tu, KPT, dia memang sediakan dana, tapi kita kena mohon lah. Kena bid lah. Kena mohon. Kena bid lah untuk program yang kita nak tahun tu, berdasarkan kita punya perancangan lah. Macam tu. Kalau untuk yang daripada keusahawanan, pusat keusahawanan daripada universiti-universiti ni, yang mana yang paling kiranya bergerak aktif? Maksud saya kalau misal kata, yelah untuk sahabat-sahabat daripada pusat keusahawanan di seluruh UK tu sendiri. Kalau yang selalu jadi cita-cita, yang selalu jadi orang kata orang suka pergi tengok adalah USIM. USIM? Ya. USIM dia ada, sekarang dah ada kandang kambing, dah ada incubator untuk buat cookies raya, kuih raya. Dia ada juga student center yang mana semua kat situ student je berniaga. Saya ingatkan macam UMK ke, sebab dia adalah universiti keusahawanan juga kan? UMK lebih kepada panggil program. Dia mastermind lah, orang kata, urus dia pada banyak program-program keusahawanan, pertandingan keusahawanan. Dia ada produk-produk dia, tapi di kalangan UA selalunya USIM yang selalu jadi tempat orang nak pergi melawat. Macam tu. Dia punya dijadikan contoh lah untuk gerakkan keusahawanan di mana-mana universiti. Even dekat macam tu. Okey, tak ada ke yang bertanya? Kalau tidak, saya tanya satu lagi soalan. Saya nak tanya soalan berkenaan macam pandangan ataupun penerimaan daripada pusat keusahawanan sendiri. Macam mana ataupun kalau student yang berniaga untuk memohon tu untuk daripada MLM, macam mana? MLM kita kalau ada ke atau ada tak yang setakat ni tak ada, kata tidak boleh ke apa ke? Kita tak ada satu prosedur kata MLM tak boleh. Tapi kalau contoh di zaman saya mula-mula masuk PPKR 2017 ke 2020 hari tu, ada student yang request nak buat talk pasal MLM. Dia tak datang sebagai nak berniaga kita bagi je. Dia nak buka booth, contoh nak buka booth pasal public goal dulu kan. Public goal, itu kita bagi je. Dia nak buka booth apa semua. Tapi kalau dia nak bagi talk, kita tak bagi. Nak bagi apa talk? Nak bagi talk, nak kumpulkan satu student dalam dewan dan dia bercerita pasal kelebihan public goal lah apa semua tu, kita tak bagilah. Cuma tak adalah macam setakat ni MLM tak ada. Tak ada macam gerai, contoh gerai untuk buka memang exactly daripada yang contoh apa macam Plaza. Avon ke, Causeway ke? Tak ada. Kita lebih kepada makanan dalam ni.
kita pernah ada satu franchise daripada luar, nama apa, pernah buka dalam ni, saya tak ingat, ada satu franchise. Tapi franchise tu franchise yang kecil lah, yang mana student tu dia bekerja dekat luar, and then dia bawa masuk franchise tu ke dalam. Macam tu. Dia bawa franchise. Cumanya kena check balik lah. Nama tu saya tak berapa ingat lah. Tapi saya kalau baru tahu yang kata maknanya banyak-banyak student ni rupanya student AKP yang ramai terlibat dengan keusahawanan Sebab dia orang lagi mudah, sebab dia orang ada satu course dalam tu yang mana kita panggil course urutan sukan. Urutan sukan tu dia belajar satu semester tak salah saya. And then tapi dia orang tak ada apa nama tu sijil. Kita bagi sijil, saya buatkan satu program sijil dan dia orang terus boleh bekerja. Maksudnya terus dapat buat servis urutan sukan. Kalau dekat luar 100.5. Berapa 100.5? RM150. Okey. Per session. Kalau dekat dalam ni student buat 100 pun dah ramai dah customer dia. Kadang sampai tak larat. Untuk tak larat. Berapa untuk 1 jam? 1 jam lah biasanya. Oh, okey. Ada student saya nama apa itu Puratul. Sampai tak larat lah kata dia kata nak layan customer terlalu ramai sebab cadet kan kadang sakit badan kan, selalu buat latihan berat dan sebagainya. Itulah dia punya customer. Itu maksudnya macam orang ni sebenarnya boleh menggajikan ni ke ataupun diorang yang atau macam mana? Masih lagi kecil-kecilan lah maksudnya. Biasanya dia orang sendiri saja. Dia orang tak buat. Dia orang sendiri-sendiri saja. Dia tak buatlah macam satu company. Cuma kita adalah sekarang ni satu apa nama ni syarikat student yang buat apa nama pertama tu tak datang pula dia punya tu. Renang. Belajar syarikat student yang mengajar program renang. Oh, okey. Yang mana dia belajar, dia lebih kepada apa nama tu orang panggil keselamatan dalam air. So dia buat satu course dalam UPNM untuk student-student ataupun untuk anak staff yang mana nak join untuk belajar berenang. Masih lagi ongoing ke? Yes, ongoing. Stop bila exam ataupun cuti je lah. Student AKP pun ada buat untuk di bawah Dr. Hamzani. Okey. Yang tu pun ada juga. So dia ada buat juga program renang juga dengan apa nama tu untuk kanak-kanak. Okey. So apa dia punya contribution kepada ada ke macam portion untuk kepada keseluruhan ke atau universiti tak ada. Itu semua dapat kepada student. Diorang hanya memang tak ada apa-apa ni lah macam tak ada. Kita tak ada polisi lah ataupun macam mana sumbangan tu tak. Bila kita bagi khusus kepada student, and then dia bekerja menggunakan skill yang kita dapat tu, yang dia dapat tu 100% income kepada dia orang. Kita tak campur lah yang tu. Sama dia macam kita apa yang kita nak adalah data. Berapa student berniaga dekat masa-masa menuntut di universiti. Itu kita punya kehendak. Itu yang KPT minta. So kita fokus dekat situ saja. Okey. Adakah yang ingin bertanyakan soalan kepada Encik Suhasri sebelum kita tutupkan kita punya sesi syarahan pada pagi ini? Kalau ada boleh bukakan webcam atau bertanya kat dalam ni. So, saya tak nampak. Boleh tak yang kalau dah sudah kita boleh bukakan webcam untuk kita bergambar dengan Encik Suhasri. Sampai 1 jam Encik Suhasri punya talk pada hari ini. Yang lain ada? Boleh bukakan webcam ya? Baik Cik Suhasri, untuk hari ini kiranya kita dapat tahulah apa tugas untuk yang pusat kesewanan yang lebih kepada untuk student.
Cuma kalau ada di kalangan staff yang berminat ke apa ke, boleh berjumpa atau bertanya juga kepada pusat kesawanan, sebab Boleh, mungkin boleh. pusat kesawanan ada jaringan dengan mana-mana ni lah kan. So apa yang kalau ikutkan kita punya student yang melalui ini, tak adalah lagi yang kata yang kena macam scam. Sebab sekarang ni even though kalau misal kata memanglah kita kata digital ni, tapi cabaran diorang ni masih kiranya terbuka juga untuk benda-benda yang peluang atau ruang untuk ditipu ke, macam mana ke? Tidak. Setakat ni belum ada lah student yang setakat ni belum ada. Yang sebab kita tak ada terima laporan sama ada verbal atau tulis daripada student lah. Di kesempatan ini kiranya webinar kita yang sebelum kita untuk menyambut perayaan lah, kiranya yang last lah untuk webinar untuk waktu Ramadan. Di kesempatan ni saya ucapkan terutama terima kasih kepada Pusat Kesawanan, dan juga di kesempatan ini saya menyusun 10 jari mohon kemaafan dari saya wakil daripada unit latihan dan kompetensi dan juga pejabat pendaftar. Semoga lebaran ni kita sama-sama ni lah, yang berbaki 6 hari je lagi untuk kita Ramadan ni, dan juga selepas tu menyambut raya kan. Saya ucapkan selamat Hari Raya, maaf batin kepada semua yang ada bersama kita pada pagi ini. Berhati-hati di jalan raya, dan insya-Allah tahun ni kiranya kita raya dalam, kita tak pasti berapa bulan, mungkin hari Ahad ke hari Isnin ke, so dalam seminggu macam tu harap semua dapat pulang semula bekerja seperti biasalah, dalam keadaan selamat. Saya bagi kesempatan kepada Cik Suhasri jugalah untuk mengucapkan apa. Terima kasih semua. Terima kasih kepada unit latihan untuk saya untuk bagi ceramah ni, talk bagi peluang. Sebenarnya saya pun segan dulu juga sebenarnya nak tolak. Tapi kita terima cabaran lah. Harap semua dapat benefit daripada apa yang saya sampaikan, dan juga makluman sedikit sebanyak pasal saya punya pusat kesawanan dan fungsi dia. Saya juga mohon maaf atas salah silap jika ada terkasar bahasa semasa bagi talk tadi, dan juga sepanjang saya berada di sini. Saya juga mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua, kepada warga UPNM. Itu sajalah daripada saya. Okey, sebab semua dah ada mood nak raya tu kan. Ada lagi yang masih lagi buat photoshoot lagi. Ya, betul. Tapi kita as macam pentadbir ni, kita kena ambil tahu juga dekat mana-mana pusat dan juga fakulti atau mana FPJB yang ada dekat UPNM ni. Sebab kita kalau especially yang untuk skim N, kita akan rotation, bergerak pada satu. Sebab itu kita kena ambil tahulah apa tugas masing-masing, sebab untuk mudah untuk kita ni nanti kan. Okey, saya nampak Puan Ayah FPKP, orang kuat ni lah, kiranya pakar lah dalam pentadbiran FPKP. Puan Ayah okey ya, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Sebab kita ada berbaki dah 5 minit lagi ni. Saya boleh bagi jugalah kalau ni. Kejap ya, saya tengok kejap yang lain. Okey, sekarang ni sebab saya punya dekat ni sekarang dia ada features dia lain. Dulu sekali je, yang ni dah ada, dia boleh tengok dah macam Google juga. So kita ambil gambar dulu bersama-sama sebelum saya bagi pada Puan Ayah untuk bagi jugalah untuk mana-mana saya nampak yang dalam ni. Okey, sekejap saya bukakan view. Okey. Ambil gambar dulu ya. Mana yang ni boleh share juga ya gambar ni di sini. Kalau okey. Okey Puan Ayah.
Ada nak bagi ucapan tak dengan kita punya warga UPNM yang bersama-sama pada pagi ni? Tak ada lah Puan Sunai. Okey. Dengan ini saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harap semua bagi sokongan dan support lah untuk kita punya syarahan webinar, syarahan ilmu pentadbir dan juga webinar-webinar yang disampaikan, especially daripada FPKP yang sangat aktif kolaborasi bersama dengan unit latihan juga ya. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Jangan lupa ya untuk isi form maklum balas yang ada dekat di ruang.